Okey, sampai anchor power band brand anchor 10 mAh 10 mAh. Okey, boleh tengok sini dia punya number. Okey, 10 mAh. Kita unboxing dia. Sebenarnya ada tulis 10 mAh, 10,000 mAh. Ini wireless. Apa yang ada dalam kotak dia, kita tengok tengok apa ada dalam kotak dia. Brand Anchor, kualiti tinggi lah. Ada memang keras sikit lah. Ni dia punya untuk guna untuk handphone lain lah. Ni kita stiker ni. Ni dia punya start guide Kalau nak baca, orang boleh baca. Ni apa dah faham sini je. Tengok sini. Okey, apa dapat? Hanya dapat ni je lah, power band dia kan. Kemudian kabel Type-C. Okey, ni bentuk dia. Tempat charger. Ni untuk dia support juga USB. Okey, untuk charge lah. Okey, kita try lah. Okey, ini untuk stand lah. Untuk stand dia. Okey, kita try ni right. Kalau iPhone 17 dia ada lambang belakang ni. Mana iPhone yang telefon yang ada lambang belakang ni, maksudnya boleh, yang boleh lah. Okey, magnet dia sangat kuat. Tak jatuh nampak. Memang kuat magnet dia. Okey, ni indikator dia. Penuh, bateri penuh. Okey, tengok charge masuk lah. Charge masuk. Okey, kalau kita nak buat kerja apa-apa ke, ni stand dia. Dia boleh stand. Boleh stand. Okey, kalau untuk telefon lain dia support tak? Contoh kita pakai kabel kan sini, masuk sini. Kemudian kita masuk ke telefon. Charge masuk tak? Tu. Charge masuk lah. Kabel yang dia bagi 30 charge. Dah 30%. Ni kalau kita nak guna telefon lain lah, telefon yang bukan yang wireless. Okey, kalau yang wireless ni lagi sekali. Okey, nampak charge masuk hijau tu. Okey, kita boleh stand dia. Okey, tolong like share video ni siapa yang nak pakai brand dia nama Anchor. Harga memang keras sikit lah, tapi berkualiti tinggi. Nak tahu harga dia, korang kena check lah dekat saya punya description ataupun komen. Di sini hantar link dia, korang nak dapat.